Mungkin kita baca cerita, kita dapat cerita. Mungkin kita baca Al-Quran tu, kita dapat hidayah. Maknanya hidayah tu dia ada tingkat-tingkat. Dia berlapis. Ada hidayah tu mula-mula hidayah Islam, hidayah iman, dia ada tingkat-tingkat. Maknanya ada beza lah. Maknanya kita baca novel ke buku cerita, kita dapat cerita. Tapi kemudian kita baca Al-Quran, maka kita akan dapat hidayah. Mungkin hidayah tu juga dan dia datang dalam bentuk ilmu. Kadang-kadang orang nanya kami tu, Ustaz, surah apa yang paling sesuai untuk orang perempuan? Kami madah, bukan surah shopping, bukan surah online sale kah. Nah, yang paling dekat dengan hati wanita ialah surah Maryam. Sebab dalam surah tu Allah sendiri bercerita tentang air mata seorang wanita, seorang perempuan. Bukan air mata sebab suaminya lambat balik, bukan sebab anak si dengar kata. Nah, tapi air mata seorang wanita yang sedang memikul amanah daripada langit. Jadi sebelum kita masuk kepada ayat 16, kita flashback balik. Kita ingat balik. Kita nanggap apa yang Allah sedang bina dalam hati kita. Sebenarnya surah Maryam bukan terus bermula dengan kisah Siti Maryam. Kena ya? Kerana Allah mahu kita belajar satu perkara dulu. Sikit perkara dulu. Kita mesti belajar. Allah mahu kita belajar sikit perkara dulu. Maunya hati percaya dengan kuasa Allah, barulah hati tu mampu menerima kisah Siti Maryam. Jadi, kita nanggap balik pada ayat 1 hingga 5 tu, Allah buka surah tu dengan kisah Nabi Zakaria. Seorang lelaki yang dah tua, rambut pun dah putih, tulang pun dah lemah. Isteri pula mandul. Secara logiknya si ada harapan. Maunya ikut doktor. Mungkin kira dah close case dah. Tapi yang indahnya, yang kacaknya, Nabi Zakaria si pernah tutup pintu doanya. Dia tahu. Sebab doktornya memilih sebab. Tapi Allah mencipta sebab. Pada ayat 6 hingga 11, Allah kurniakan Nabi Yahya kepada Nabi Zakaria. Bila malaikat beri berita gembira, Nabi Zakaria pun heran. Terkejut. Sampai si dapat nak madah. Macam ni aku boleh dapat anak. Bukankah tu hampir sama dengan Siti Maryam kelak? Nangga. Allah sedang didik kita tu. Sebelum Allah tunjuk bayi tanpa ayah, Allah tunjuk bayi daripada pasangan yang mustahil dapat anak. Allah naikkan tahap keyakinan kita sikit demi sikit. Sikit. Tu ni mula ceritanya. Ya, Quran tu kata si dapat nak fikir dengan akal. Tu baru Quran baru Allah beri pada kita. Mungkin kita nanggap kepada ayat hingga 12 hingga 15 tu. Kemudian lahirlah Nabi Yahya. Allah sendiri memuji Nabi Yahya tu. Allah sendiri yang puji, yang bijaksana, yang penyayang, yang suci, berbakti pada ibu bapaknya, si sombong. Masya Allah. Kita nanggap tu. Allah bukan sekadar memberi anak, tapi Allah beri anak yang menjadi penyejuk mata ibu bapaknya. Sebab itulah ulama memadah, perhatikan susunan tu. Allah memulakan surah tu dengan mukjizat. Allah mulakan dengan doa. Kerana setiap mukjizat tu lahir daripada hubungan hati dengan Allah. Mukjizat bukan bermula di langit. Mukjizat tu dia bermula dalam hati. Apabila hati benar-benar bergantung kepada Allah, maka yang mustahil menjadi senang, menjadi mudah. Sebab yang berubah tu bukan Allah, tapi hati kita yang mula dah tahu tentang Allah.
maknanya hati mula dah mengenal Allah. Maknanya hati tu dah cerah lah. Cahaya tu dah siap ada lagi hijab. Jadi kami pernah langgar seorang ibu. Setiap malamnya datang je masjid. Dia menangis. Orangnya sangka mungkin anaknya sudah meninggal. Nak, rupa-rupanya anaknya masih hidup. Tapi dah bertahun-tahun si solat. Dia hanya berdoa, Ya Allah, aku tu dah si mampu ubah anakku tu. Kau ubahkanlah dia. Nah, doanya. Setahun kemudian anak tu sendiri datang masjid. Jadi maknanya kadang-kadang doa seorang ibu nya lebih kuat daripada 1000 nasihat seorang ustaz. Jadi kini tu selepas Allah tunjuk kepada kita cimninya doa Nabi Zakaria mengubah sesuatu yang mustahil. Allah ngembak kita kepada seorang wanita. Wanita yang lebih besar ujiannya. Mungkin Nabi Zakaria diuji kerana ada anak je. Siti Maryam pula diuji kerana mempunyai anak. Tapi seadanya laki, seada suami. Tu ujian tu. Besar tu. Lain, beza ujian tu. Dua-duanya mustahil. Tapi sikit mustahil kerana ada sebab. Satu sikit mustahil kerana ada pasangan. Satu mustahil tu sikitnya mustahilnya ada sebab. Sikit yang mustahil kerana ada pasangan. Jadi dua-duanya Allah settle, Allah selesaikan kalimah yang sama, iaitu kun fayakun. Jadi di situ juga orang yang soleh yang madah apabila Allah hendak membersihkan hati seorang hamba, Allah akan ngembak hamba tu kepada khalwah. Maknanya khalwah ni dia bersendirian, kesunyian. Sebab kisah Siti Maryam ni dia lebih kepada penyucian hati juga. Iaitu khalwah tu iaitu saat bersendirian bersamanya. Itu bersama Allah. Bukan kerana Allah mahu menjauhkannya daripada manusia, tapi Allah ngembaknya tu. Tapi Allah mahu mendekatkannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kita mengadu, Ya Allah, kenaknya aku tu rasa sunyi gila. Sedangkan mungkin Allah sedang memanggil kita. Kita tu kadang-kadang si perasan. Kerana semua orang diberi peluang menikmati kesunyian bersama Allah. Ada orang sentiasa dikelilingi manusia. Tapi pernah bertemu dengan Tuhannya. Ada orang bersendirian. Tapi seluruh langit duk langgarnya. Langit sedang memerhatikannya. Dan itulah yang akan berlaku kepada Siti Maryam. Dia berjalan seorang diri. Siap ada ibu, siap ada ayah, siap ada Nabi Zakaria di sisinya, siap ada sahabat, siap ada siapa pun. Tapi seluruh malaikat di langitnya nangga. Seorang wanita yang sedang dipersiapkan untuk terima satu amanah paling besar dalam sejarah wanita. Jadi mulai ayat 16 tu lah Allah mau buka tirai perjalanan seorang wanita yang bukan sekadar melahirkan seorang Nabi, tapi melahirkan keyakinan bahawa apabila hati berserah sepenuhnya kepada Allah, segala yang mustahil menjadi mudah di sisi Allah. Benda yang mustahil itu jadi mudah aja. Jadi itulah yang kita akan nanggar pada ayat 16 tu. Okay. Siti Maryam tu nya siapa sebenarnya tu? Kadang-kadang kita pun perasan juga. Ada satu surah tu nama surah Ali Imran, keluarga Imran. Ada nama Ali Imran tu. Ali Imran tu keluarga Imran. Jadi Siti Maryam tu anak Imran lah.
Siti Maryam binti Imran. Bapanya nama Imran. Ibunya bernama Hannah. Jadi setidaknya ia keturunan daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Jadi sebelum Siti Maryamnya lahir, ibunya dah lama dapat anak juga. Akhirnya ibunya Hannah namanya, nya bernazar, ya Allah, munya engkau kurniakan aku seorang anak, aku serahkan anak tu untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Maknanya ada nazar daripada ibunya, sebab tu yang jadi wanita yang suka beribadah lah, maknanya tu yang ada berkhidmat di Baitul Maqdis. Tapi maknya sangka tu akan lahir seorang anak lelaki, rupa-rupanya lahir seorang perempuan. Kemudian yang madah, ya Allah, aku melahirkan anak perempuan. Namun Allah dah tahu. Allah lebih tahu. Kadang-kadang kita minta A, Allah beri B. Rupanya B tu lebih hebat daripada A. Jadi selepas Imran, iaitu bapaknya meninggal, Maryam dipelihara oleh Nabi Zakaria. Ibarat Nabi Zakaria ambil anak angkat lah. Sebab ada anak lah. Jadi setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab, dia bahagian tempat dia duduk bersendirian, duduk munajat, berzikir ke apa lah, di mihrab tu. Ada makanan, musim panas, keluar buah musim panas, musim sejuk, keluar buah musim sejuk. Buah musim panas, buah musim sejuk, dia keluar. Jadi heran, Nabi Zakaria tu heran. Dia heran lah. Sininya datangnya buah tu. Jadi Siti Maryamnya elak je lah. Tu daripada Allah. Nama datuk daripada Allah. Jadi wanita yang menjaga hubungannya dengan Allah, Allah sendiri menjaga rezekinya. Tu nak capai keyakinan tu yang susah. Orang madah tu dia dah susah. Kadang-kadang orang cuba lagi, dia dah madah susah dah. Tu yang jadi sampai dah hijab dah situ. Mungkin kami nanya semua orang perempuan, mana lebih susah? Miskin ataupun orang fitnah kita? Biasanya orang perempuan akan jawab fitnah. Sebab duit, harta boleh dicari, tapi maruah sekali tercala, orang ingat sampai mati. Dan ujian terbesar Siti Maryam bukanlah melahirkan anak, tapi dituduh melakukan perkara yang si pernah pola. Di situlah kita nanggah pada ayat 16 tu. Ayat 16 tu kita nanggah kepada perjalanannya. Tu dia petanya. Sebagai petanya. Daripada ayat 16. Ayat 16 yang kita duk baca tadi. Jadi kita nanggah kepada perjalanan Siti Maryam yang bermula dengan tenang. Kemudian dia terkejut. Kemudian dia takut. Kemudian dia bertanya. Kemudian dia redha. Itu petanya. Akhir sekali, berjalan seorang diri bawah kandungan. Itu sebenarnya perjalanan iman kita juga sebenarnya. Daripada ayat 16 hingga kepada 16 hingga 17 tu. Yang 17, Siti Maryam pergi ke arah timur. Kena? Bukannya pergi cuti, pergi healing ke, tapi dia cari tempat untuk beribadah. Kadang-kadang kita pun perlukan hijrah. Hijrah yang kecil. Macam ni hijrah yang kecil tu. Kita matikan telefon sejam ke, kita tutup ke TikTok ke, duduk seorang, berdiam diri. Tu
tutup segala media sosial ke apa-apa benda. Jadi kita offkan semua. Nak kita duduk seorang, baca Quran ke. Maknanya itu antara hijrah kecil tu. Itulah pengasingan zaman kita, zaman kini tu. Kemudian datang Jibril dalam rupa lelaki yang kacak gila. Tapi si datang dalam rupa malaikat sebenar. Kenanya si datang dalam rupa malaikat sebenar. Jadi tafsir Al-Munirnya terangkan bahawa supaya Siti Maryam si terkejut melihat rupa sebenar malaikat. Tapi pada masa yang sama Allah sedang menguji kesucian dan ketakwaan ketika Siti Maryam tu dalam keadaan bersendirian. Okay, pada ayat 18 tu ayat yang paling menyentuh hati. Siti Maryam nyesiklah menjerit. Nyesik ada menjerit. Nyesik menjerit. Nyesik memaki. Sumpah serana seada. Siknya terusnya lari. Apa ayat pertamanya keluar? Iaitu aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Ar-Rahman, daripada engkau, munya engkau seorang yang bertakwa. Aku berlindung kepadamu, kepada Ar-Rahman. Aku berlindung kepada Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Tu ayat yang mula-mula keluar daripada mulutnya. Jadi luar biasa. Bilanya panik, nama pertama yang keluar ialah Allah. Kenaknya. Sebab apanya keluar? Apa yang memenuhi hati, itulah yang keluar dari mulut. Maknanya dalam hati dia tu tak ada perkataan lain. Allah dah. Allah, Allah, Allah. Sebab itulah orang soleh, ia bermula zikir tu, dia panggil zikir dengan lidah dulu. Latih dengan lidah sehingganya hati tu lama-lama hati dia ikut. Dia jadi auto. Jadi itulah yang keluar daripada mulut Siti Maryam. Monya hati penuh dengan Allah tu. Bila susah pun Allah disebut dulu. Monya hati penuh manusia. Bila susah orang lain dicari dulu. Kita cari orang lah. Bila hati kita ada penuh dengan manusia. Macam anak kecil. Anak kecilnya bila jatuh, siapanya panggil? Mak. Kena sebab mak memenuhi hatinya. Macam ialah orang beriman. Bila dia beriman, dia yakin dengan Allah, dia selalu sebut Allah. Macam ya, anak kecil. Hati dalam hati, anak kecil tu dalam hati. Yang mak je. Tu bila dah jatuh, lalu ya tunggah. Mak. Okey, ayat 19. Ayat 19. Pada ayat 19, Jibril madah, aku hanyalah utusan Tuhanmu. Kita nanggar di situ. Sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk mengurniakan kepadamu seorang anak lelaki yang suci. Kita nanggar di situ. Jibril pernah mengaku dirinya yang memberi anak. Ia hanya penyampai. Pengurnia sebenar tu adalah Allah. Kadang-kadang kita tu silap. Kita madah bos bagi rezeki. Sebenarnya bos cuma penghantar, pengantara. Yang memberi itu adalah Allah. Jadi di situlah bila kita renung, meredakan ketakutan. Perkataan sesungguhnya aku utusan Tuhanmu. Serta-merta melenyapkan sangkaan buruk Siti Maryam. Ia mengubah status. Ia ada situ, ada hubungan kerohanian. Kemudian anak lelaki yang suci, ghulaman zakiyah. Jibril menyampaikan berita gembira, bisyarah. Tafsir Al-Munir menyebut bahawa anak tu suci daripada sebarang dosa,
terpelihara akhlaknya dan memiliki keberkatan semula jadi. Jadi peranan Jibril itu, peranan utusan tu, Jibril menegaskannya hanyalah penyampai ataupun sebab, penyebab. Manakala yang mengurniakan tu Allah, yang maha mencipta tu tetap Allah. Okey. Pada ayat ke-20, Siti Maria nanya, "Cim ni aku boleh dapat anak?" Cim ni yang boleh aku dapat anak. Cim ni aku boleh dapat anak tu. Nah, adakah Siti Maria tu dia rasa ragu-ragu ke macam ni? Ada pun dia ada rasa benda tu. Cuma dia bertanya. Tu adab yang diajar oleh tafsir Al-Munir, bertanya untuk memahami, bukan nak bertanya tu mempertikai ataupun membantah. Tanya tu maknanya ada tanya tu untuk memahami. Ada orang tu dia tanya sebab dia membantah ataupun mempertikai. Tapi Siti Maria ni dia tenang tadi. Kita nanggar pada petanya. Okey, macam doktornya Madan. Kena bedah tu. Pesakit pun tanya doktor. Kena bedah. Tu bukan melawan. Tu nya ingin faham. Nya mau faham. Nyok mau tahu. Nya bukannya nya membantah. Doktor Madan tu kena bedah tu. Kita kena bedah tu. Jadi pesakit tu yang tanya. Tanya dia ada nada pula. Kalau membantah dia nada lain. Okey, macam ni aku boleh mendapat seorang anak lelaki, Siti Maria Madah. Padahal aku pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Dan aku pula bukan seorang pezina. Macam ni aku boleh dapat. Maknanya akal tu, saya ada suami, saya ada pernikahan yang sah, campur lagi dengan bukan pezina ataupun perbuatan keji. Jadi mustahil lah. Bagi akal tu mustahil lah ada anak. Bukan menentang tapi nya mau tahu. Nya tanyalah Tuhan. Pertanyaan Siti Maria tu bukan tanda meragui kuasa Tuhan. Sebabnya orang yang dekat. Sebaliknya, ia adalah tindak balas fitrah. Biasalah fitrah manusia. Tindak balas fitrah manusia sebab kita terikat dengan akal. Tindak balas fitrah manusia yang berpegang kepada hukum sunnatullah, iaitu hukum sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Mau ada anak mesti ada laki. Mau orang perempuan mesti kena ada laki. Mau orang laki mesti ada perempuan, barunya kata ada anak. Jadi maknanya dua jalan boleh berlaku kehamilan. Jadi mengikut adab manusia, kehamilan tu berlaku melalui jalan halal, pernikahan ataupun jalan zina, iaitu jalan haram. Jadi Siti Mariamnya Madahnya tegaskan bahawa kedua-dua asbab tu ada dalam dirinya. Macam ni yang boleh anak. Jalan halal pun ada, jalan haram pun ada. Jadi yang ketiga di situ itu nak jaga maruah. Penggunaan perkataan lam yamsasni. Lam yamsasni bashar. Si disentuh oleh manusia. Nya nak nunjuk di situ tahap penjagaan kehormatan ataupun maruahnya tu tinggi sebelum keajaiban tu berlaku. Di situ maknanya dia dah jaga awal. Jadi di situlah ni panggil ujian yang besar. Fitnah tu. Dia nak ajar kita tu. Macam ialah fitnah manusia ni. Susah yakin dengan Allah. Jadi dia ngembak cerita macam tu lah. Jadi bagi Allah tu, jawapan Allah pendek je. Huwa hayyin. Benda tu mudah je bagi aku. Pendek je. Demikian keadaannya Tuhan berfirman, benda tu mudah je bagi aku. Nak polah benda yang mustahil, yang masuk akal manusia tu. Jadi Allah jawab pendek je. Bila dia nanya, macam ni aku boleh dapat anak? Jadi Allah kata tu mudah je bagi aku. Tapi nya dah cukup untuk nak hancurkan
nak runtuhkan segala logik manusia yang berpegang pada akal. Iman ni dia datang daripada hati, bukan daripada akal. Akal ni sebagai nak mengesahkan je apa yang boleh langgar, nak bagi yakin. Macam orang agama lain, dia polah patung banyak, contoh Buddha lah, Hindu kan nak. Polah patung tu macam-macam jenis, beribu-ribu yang dikuil. Untuk mukanya macam garanya, untuk muka senyum, semua ada. Sebab nak kena ada benda, barulah dia boleh yakin. Ada benda, barulah dia boleh sembah Tuhan tu. Kita Islam, kita kena beriman, kena yakin dengan Allah yang ada depan mata kita tu. Mata zahir si dapat langgar. Bukannya sejenis benda. Beza dengan agama-agama lain tu. Sebabnya kena pola benda lu. Dia bawa pola berhala lah, patung lah. Tu nak bagi yakin hatinya. Jadi cukup je. Allah madah tu mu senang je benda tu. Bagi aku senang je. Mudah je. Tapi tu pun dah boleh musnahkanlah segala logik manusia. Jadi Allah mencipta Adam, Sayyidina Adam. Apa kita nak heran lah. Ni ibarat macam tu. Apa nak kita nak heran? Aku ada kuasa kun fayakun. Barang nak, barang jadi. Allah boleh cipta Adam tu macam ni. Seada ayah, seada bapa, seada mak ataupun seada ibu. Kemudian Allah cipta Hawa pula. Daripada lelaki, aku menciptakan kita. Daripada ayah dan ibu, Allah menciptakan Nabi Isa. Daripada Allah menciptakan Nabi Isa tu daripada ibu je. Allah mencipta Hawa daripada lelaki. Tu dia madah daripada tulang rusuk Nabi Adam tu. Allah cipta kita tu daripada ayah dan ibu. Mak kena ada ayah, nak kena ada ibu. Barulah terjadinya kita tu. Jadi Allah mencipta Nabi Isa daripada mak je. Bapa seada. Semua tu nak nunjuk bahawa Allah terikat dengan sebab. Akal kita je. Sebab dan akibat tu. Sebab. Terikat dengan sebab. Sebab yang mencipta sebab tu adalah Allah sendiri. Jadi kita langgar di situ. Sama banyak cerita-cerita lah. Cemninya Kibash tu. Allah ganti Kibash masa Sayyidina Ibrahim nak sembelih anaknya. Tiba-tiba datangnya Kibash. Sini datang tak ada mak, tak ada bapa tu. Tongkat Nabi Musa. Tiba-tiba boleh jadi ular. Sini datang ularnya. Saya ada mak, saya ada bapa je ular tu. Ini tiba-tiba boleh jadi ular. Dia banyak cerita-cerita benda tu untuk dia nak slowkan, nak ni akal kita tu. Sebab Allah nak bagi hati kita kuat. Kalau kita hati kita duk turun akal, hati boleh turun akal sebenarnya. Sebab hati itu sendiri raja. Maunya hati kita tu dikuasai oleh iblis, maka raja tu iblis jadi terikut. Kita boleh hati tu raja, akal yang kena ikut hati. Bukan kita serahkan hati itu kepada akal. Akal tu sebagai Perdana Menteri. Dan segala panca indera anggota tu adalah ibarat rakyat. Okey, seterusnya dialog antara Siti Maryam dan Jibril itu kacak juga. Iaitu Siti Maryam ngembak logik manusia, Jibril ngembak wahyu, dan akhirnya akal tunduk kepada wahyu. Bukannya dibuang akal tu, tapi akal tu dipimpin oleh wahyu. Wahyu tu tempat. Ibarat hati tu. Jadi kita akal tu mesti kena dipimpin oleh, punya hati tu jernih, hati tu bagus, maka akal tu jernih lah. Ni si ada lah mak kata benda-benda yang si bagus,
Dia boleh kontrol semua. Itulah pentingnya kesucian hati tu. Jadi Siti Maria pun nak ngembak benda-benda macam tu lah untuk kita dalaman tu. Sebab tu dia ada emosi mental kita tu. Okay, jadi dialog aku akan hamba lawan dengan takdir pencipta. Jadi suara hamba iaitu Siti Maryam ataupun akal. Suara ilahi Jibril ngembak dengan wahyu. Bagi hamba ni akal, Jibril tadi wahyu. Jadi takut disakiti dengan secara fizikal dia bertauk kepada perlindungan Ar-Rahman. Jadi hadir membawa berita gembira, bisyarah, membawa anugerah suci. Jadi Jibril bawa benda yang baik, benda yang suci. Jadi akal manusia tu sebab tu yang ngembak Siti Maryam tu seorang manusia. Kan? Bagi manusia dia fikir macam tu lah. Saya ada pernikahan, saya ada zina, sama dengan mustahil lah mengandung. Jadi hukum sebab akibat sunnatullah, tunduk pada kehendak pencipta. Jadi Allah madah tu mudah aja bagi aku. Jadi penyerahan Siti Maryam bukan buta-buta aja. Nya menggunakan akalnya sepenuhnya untuk nanya sebelum menundukkan akal tersebut kepada keluasan kuasa Allah. Jadi kena Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah tu, tanpa ada bapa. Dua hikmah yang besar di situ ataupun dua rahsia yang besar. Pertama, ia menjadi tanda kebesaran Allah. Kedua, menjadi rahmat kepada manusia. Bab mukjizat. Mukjizat ni maknanya mukjizat tu maksud dia benda yang boleh melemahkan akal. Bila nak bagi lemah akal kita tu, barulah hati kita tu dapat bangun, tunduk. Punya akal tu masih dok kontrol tu yang jadi kita tu hati si dapat nak follow lah. Jadi mukjizat tu nya bukan sekadar untuk Maryam, Siti Maryam, tapi nya menjadi bahan bukti kekuasaan Allah bagi seluruh manusia, seluruh umat manusia, termasuk kita kan itu lah. Maknanya dua hikmah dia. Kenaknya Nabi Isa lahir si ada bapa. Satu nak nunjuk bahawa tanda kebesaran Allah dan kedua nak jadi rahmat memberi rahmat kepada manusia. Okay, pada ayat 22 tu, ayat 22 itulah saat yang paling menyedihkan. Tiba-tiba Siti Maryam mengandung. Kemudian dia pun bawa lah diri pergi jauh. Kenaknya takutlah, takut difitnah. Bayangkan wanita tu paling suci terpaksa berjalan seorang diri. Kadang-kadang orang yang paling hampir dengan Allah ialah orang yang paling banyak menangis seorang diri. Tu pada ayat 22 tu. Tanda kebesaran Nabi Isa, rahmat. Yang pertama tanda kebesaran, rahmat bagi manusia. Maknanya kelahiran tanpa bapa adalah dalil, tanda yang nyata tentang kesempurnaan kuasa Allah kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa diutuskan sebagai membawa rahmat, menyeru manusia mentauhidkan Allah dan membebaskan Bani Israel daripada kesesatan rohani. Itu zaman tu Nabi Isa tu diutuskan tu untuk nak ngembak keyakinan kepada Tuhan juga lah. Nak kita boleh percaya. Sebab itulah Allah atur dah semua. Sampai Nabi Isa tu duduk dalam buayannya boleh kelakar. Kecil bayi boleh kelakar lah. Dia membela maknya. Sebab dia tahu orang akan jadi benda ni jadi fitnah besar lah. Itulah yang jadi, maka Maryam mengandungnya lalu dia mengasingkan dirinya dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Sebenarnya bila kata kun fayakun ni sebenarnya Allah tiupkan ruh ya. Allah tiupkan ruh tu boleh jadi kun fayakun.
Sebab kehamilan berlaku melalui tiupan ruh oleh Jibril. Sebaik saja Siti Maryam redha dengan ketetapan Tuhannya. Kemudian dia proses dia ditiupkan ruh. Kejadilah. Kemudian pengasingan kedua iaitu makan qasiyah. Maka Siti Maryam terpaksa berhijrah jauh ke arah Baitul Laham. Baitul Maqdis, Baitul Laham. Kawasan Israel, Palestin tu. Dia ada Baitul Maqdis, Baitul Laham. Kerana bimbang fitnah. Takut zina. Takut dicemuh. Takut diejek oleh kaum ni. Dia tu dah benda yang besar tu. Jadi dia nak cari kekuatan lah. Terpaksa dia kena hijrah jauh. Takut macam-macam orang madahnya. Jadi di situ ada dua pengasingan. Pengasingan pertama ayat 16, kehendak sendiri untuk berdamai, untuk beribadah. Pengasingan kedua pada ayat 20, Allah dah tetapkan dah macam tu. Penuh dengan tekanan mental, fizikal juga untuk melindungi bayi yang suci tu. Jadi itulah di antara ayat 16 sampai 22. Jadi kelak kita sambung lagi. Nah, apa yang kita dapat iaitu ada 3 hadiah daripada kisah Siti Maryam tu. Yang pertama, jaga maruah. Jaga kehormatan. Walaupun ada siapa pun melanggar. Kerana apa? Kerana Allah Maha melihat. Yang kedua, bertanyalah kepada Allah. Tapi jangan melawat Allah. Yang ketiga, jangan sangka orang soleh hidup tanpa ada ujian. Jangan sangka. Nabi, Rasul pun dah ada ujian. Tambahlah orang yang soleh macam kita tu nak lagilah. Sebenarnya Allah yang paling sayang selalunya ujinya paling berat. Nanggahlah kisah-kisah Nabi, Rasul, Ulul Azmi. Ulul Azmi tu 4 Ulul Azmi tu yang hebat-hebat. Jadi kita biasanya mau tahu cerita dia tentang benda yang bagus-bagus je. Tapi di sebalik tu siapa yang tahu. Mun yang kami nanya, mun hari tu Allah suruh kita pilih hidup senang tapi jauh daripada Allah ataupun hidup susah tapi Allah bersama kita. Jadi apa pilihan kita? Jadi Siti Maryam telah memilih Allah. Sebab itulah namanya disebut dalam Al-Quran sampai hari kiamat. Sedangkan berapa ramai ratu, puteri, wanita cantik yang dunia pernah pujinya. Hari tu langsung ada lagi lah. Tak ada pun nak sebut. Dulu kacaknya. Tapi hari tu ada lagi lah. Tapi seorang wanita yang menangis dalam ibadah, Allah abadikan namanya dalam satu surah, iaitu surah Maryam. Mudah-mudahan kita tu, apabila kita pulang malam tu, kita bukan sekadar mengenali Siti Maryam sebagai ibu kepada Nabi Isa, tapi mengenalinya sebagai seorang hamba yang menjaga maruah, mempertahankan iman dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah ketika seluruh dunia memahami dirinya. Itulah sebabnya Allah memilih Siti Maryam menjadi teladan, contoh kepada seluruh wanita hingga ke hari kiamat. Itulah ceritanya pada malam tu. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi kisahnya dan ia adalah satu perkara yang telah ditetapkan. Amram maqdiyah. Kisah Maryam mengajar kita seberat ni pun terasing dan ujian yang dihadapkan kepada fitrah manusia
kudrah dan rahmat Allah sentiasa meliputi mereka yang besar bertakwa kepadanya. Jadi itulah bila kita, jadi dengan ada surah Maryam tu, dia menjadi inspirasi atau motivasi bagi hati-hati yang kita rasa sedih. Sedih kita tu, sedih lagi Siti Maryam. Apa kita nak cerita apa? Allah nak cabar kita tu. Kita duk ngadu, duk kena sikit je. Siti Maryam nangga tu, buka Quran tu nangga. Kurangnya kita rasa, oh bukan aku seorang je, rupanya Siti Maryam tu teruk lagi. Aku tu baru tuk je. Jadi tuk je nak Allah nak ngajar kita, Allah nak didik hati kita. Macam biarlah caranya. Kan? Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita akan sambung lagi. InsyaAllah kita akan sambung lagi kisah tu. Dan akhirnya kita doa dululah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, Engkau yang membuka hati-hati manusia, bukakanlah hati kami untuk memahami kitab-Mu ya Allah. Terangilah akal kami dengan cahaya Al-Quran. Jadikanlah kami itu mencontohi kesucian Siti Maryam, mencontohi doa Nabi Zakaria dan mencontohi ketaatan Nabi Yahya. Kurniakanlah kepada kami hati yang redha menerima segala ketentuan-Mu dan jadikanlah setiap ujian yang kami hadapi sebagai jalan untuk kami semakin dekat kepadamu ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Allah. Munya pada hari itu hati kami itu masih jauh daripadamu, dekatkanlah. Munya mata kami masih susah menangis kerana-Mu, lembutkanlah. Munya hidup kami sedang diuji, jadikanlah ujian tu jalan mengenal-Mu, bukan jalan menjauh daripada-Mu. Sebagaimana Engkau memelihara Siti Maryam dengan kasih sayang-Mu, dengan rahmat-Mu, peliharakanlah jua iman, maruah dan keluarga kami hingga kami kembali bertemu dengan-Mu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna wa minkum taqabbal ya Karim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.